terlampau banyak kereta Range Rover dan Mercedes tersadai. Contohnya saya pernah beli Range Rover, owner kata problem, tapi ISUS tak naik sangat dan bawa tak sedap. Gear jerk dari first ke second, gear jerk, dia kata problem sikit. Bila buka enjin, hati saya tertawa atas kesilapan dia. Dia pakai bateri low amp, asal murah. Saya terus kata, saya beli Datuk. Dia pula macam tak nak jual sangat. Lepas seminggu dua, dia pula naikkan harga lagi. Naik 3K, saya beli juga. Sebab saya dah tahu rahsia problem kereta ni. Balik je, saya terus tukar bateri 100 amp. EFB alternatif murah, tapi masih berakal. Masa saya beli S-Class juga begitu. Airmatic jadi keras, aircon tak sejuk, remote kereta tak boleh lock. Saya tanya AI dan Grok 3. Sebelum beli, AI bagi tahu bateri No 3, 100 amp faulty. Saya beli terus dan tukar bateri No 3 terus okey. Sebagai alternatif yang lebih ekonomik, bateri jenis Enhanced Flooded Battery, EFB, boleh digunakan. Bateri EFB menawarkan prestasi yang hampir setanding dengan Absorbent Glass Mat RJM, tetapi dengan kos yang lebih rendah. EFB Deep Cycle sesuai untuk kenderaan seperti Range Rover dan Mercedes S-Class, insya-Allah murah dan berakal. Penting untuk kita memahami spesifikasi bateri yang diperlukan oleh kenderaan kita. Dengan pengetahuan ini, kita boleh membuat keputusan yang lebih bijak dan menjimatkan kos pembaikan. Selain itu, dengan berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam komuniti DIY, kita dapat membantu lebih ramai pemilik kenderaan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahawa dengan semangat DIY dan pengetahuan yang betul, kita boleh mengubah kenderaan yang dianggap bermasalah menjadi aset yang berharga. Jangan takut untuk mencuba dan belajar kerana setiap cabaran adalah peluang untuk berkembang.